Assalamualaikum kawan-kawan. Okey, nak cepat masak nasi ketupat segera. Kemudian nak jimat gas yang sedang viral sekarang ni. Saya dah cuba buat 2 kali ya. Okey. Mula-mula kita didihkan air di dalam periuk. Dah betul-betul air itu mendidih. Baru kita masukkan beras ni. Beras nasi ketupat segera ni. Okey. Kemudian kita masaklah anggaran 5 minit. Kemudian kita tutupkan api. Dan periuk tu kita tutuplah. Kita biarkan ketupat tu dalam periuk selama setengah jam. Dah setengah jam baru kita buka api semula. Dan kita masak semula selama 7 minit. Anggaran 7 minit hingga ke 10 minit lah. Okey, kemudian kita tutupkan api. Dan kita biar je dalam periuk sehingga nasi ketupat tu hampir sejuk. Kemudian baru kita toskan. Dan inilah hasil dia. Terima kasih kepada yang tunjuk ajar tu ya. Okey, semoga dia dimurahkan rezeki selalu. Amin. Okey kawan-kawan, boleh mencuba. Inilah hasilnya.